Hai, Assalamualaikum. Saya Hanani daripada MIH Reka dan Bina Sdn Bhd. Hari ini saya berada di Sungai Udang, Melaka. Rumah yang lihat di belakang saya ni mempunyai 3 bilik dan 3 bilik air dengan bukaan tapak 34 x 42 kaki dengan total keluasan 1134 kaki persegi. Rumah di belakang ini menggunakan pembayaran secara tunai dan jom saya tunjuk kepada anda rumah di belakang. Okey, ini adalah bahagian ruang tamu berkeluasan 18 x 13 kaki. Untuk ketinggian daripada lantai ke siling, kami berikan adalah 11.5 kaki. Di sebelah ruang tamu mempunyai ruang makan yang berkeluasan 12 x 10. Kami berikan kemasan plaster siling beserta cornice di seluruh ruang. Okey, ini adalah bilik utama berkeluasan 14 x 12 kaki. Kami berikan poin wiring lampu kipas, cuma untuk poin aircon dikira tambahan wiring. Dan juga mempunyai satu bilik air di bahagian dalam. Jom saya tunjukkan. Ini adalah bilik air 1 yang berkeluasan 5 x 8 kaki. Kami berikan kemasan tas sehingga ke siling. Untuk pintu bilik, kami berikan pintu molded door, dan untuk pintu bilik air, kami berikan pintu PVC door jenis tebal yang ketebalannya boleh memuatkan tombol. Okey, ini adalah bilik 2 berkeluasan 12 x 10. Untuk kemasan cat di bahagian dalam, kami berikan kemasan cat jenama Nippon Paint Easy Wash. Anda boleh memilih satu warna di bahagian dalam. Okey, ini adalah bilik yang ketiga. Sama juga keluasannya, itu adalah 12 x 10. Kami berikan kemasan tas seluruh rumah. Okey, ini adalah bilik air yang kedua berkeluasan 6 x 5 kaki. Kami berikan kemasan tas sehingga ke siling. Dan untuk ketinggian lantai ke siling di bahagian bilik air adalah 9 kaki. Okey, ini adalah bilik air 3 berkeluasan 6 x 4 kaki. Untuk bilik air ini, tanda cangkung di-request oleh klien. Okey, yang terakhir, ini adalah bahagian dapur berkeluasan 10 x 12 kaki. Untuk panjang tabletop adalah 14 kaki. Untuk pelanggan MIH, kami berikan tabletop beserta dengan backsplash secara percuma. Dan untuk desain tas, anda tentukan sendiri. Di bahagian dapur juga terdapat satu bahagian laundry yang berkeluasan 6 x 4 kaki. Jika anda berminat ingin rumah di atas tanah sendiri dan nak tahu lebih lanjut, PM kami untuk dapatkan konsultasi secara percuma. Ingat, kami menerima 3 kaedah bayaran, iaitu tunai, LPPSA dan loan bank. Saya cakap itu sahaja daripada saya. Saya Hanani daripada MIH Reka dan Bina Sdn Bhd. Kami di MIH, kami reka dan bina rumah mengikut bajet dan rasa pelanggan. Bye, Assalamualaikum.